B flat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar tak sedar, pejam celik Sukma bakal tiba di negeri Selangor dan persiapan makin rancak dijalankan, dan salah satu elemen penting yang pastinya dinantikan di mana temasya-temasya besar adalah lagu rasmi. Jadi hari ini saya bersama dengan kru Selangor 26 akan bersama dengan pencipta dan juga penulis lirik lagu tema Sukma Selangor 2026. Jadi jom kita bersama dengan siapa lagi kalau bukan Lantaro. Jom. Sebenarnya terkejut juga tu dia orang suruh kan. Tiba-tiba buat lagu sukan kan, alamak. Biasa main dengan dia orang kan, cover-cover lagu. Yang ni tiba-tiba lagu sukan, alamak. Pernah lah buat lagu sebelum ni. Ada 2-3 lagu dalam Mat lah, dalam dengan Apak pun dia buat lagu kan. Yang ini agak mencabar sebab kita tak boleh sembrono lah kan. Yang muzik tu pun kena macam, ya sukan ni kita tahu semangat kan. Dengan lirik sekali, itu agak mencabar lah. Tak pernah buat lah sebenarnya. Macam lirik tu perkataan-perkataan yang dia tak boleh campur aduk lah. Macam lagu-lagu biasa, lagu cinta, lagu kita senang. Banyak benda yang kita boleh masuk kan. Yang macam sukan ni dia ada spesifik dia lah. Yang ini boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh. Benda tu agak mencabar sikit lah. Tone yang second tu sedap. Okay. Cuma yang kepesadaan dunia tu yang first sedap. Jadi crack sikit. Yang tak, yang kau patah yang first tu sedap. Terus terus tiga tu masuk. Terus gagah. Aduh. Okay. Terus gagah. Ketika kau jatuh, jangan gundah. Saya juga melodi dia. Betul, melodi tu. Seperti biasalah bila dapat satu tanggungjawab yang agak berat juga sebenarnya. So untuk menjayakan lagu Sukan Sukma ni, saya sebenarnya rasa sangat best lah. Rasa macam teruja. So okey, alhamdulillah kita dipilih untuk nyanyi kali ni. So saya dah bincang semua dengan tim, dengan production semua, kata oh ini peluang yang sangat bagus. Kita pun agree. Saya rasa sangat tepat. Daripada dua orang, daripada saya juga yang pilih kan. Kita kata punya rock lah. Tapi sesuai. Bila kita dapat demo daripada Lantaro lah. So saya research tu, saya tanya ni drama siapa yang main. Gitar memang Lantaro main lah, yang gitaris sandal kan. Jadi dengan ubahan Apak, saya cek balik lagu ni, dia berkonsepkan lebih kurang, kata dia ada aggressive rock sikit, progressive rock Jadi kenalah dengan saya rasa okey, saya boleh bawa ke lagu ni, insyaAllah. Jadi saya rasa tu satu kombinasi yang padu lah, bagus juga. Sukan Malaysia terus melangkah, rentak kita, aksi kita yang terbilang. Yang first tu, yang pasal dunia tu sedap lah. Yang ni Dia ada kotor sikit. Yang belakang je, belakang je. Kita, aksi kita, kebesaran dunia. Hati kita tak tahu sebab yang akan menilai orang kan. Kita rasa macam okey, orang mungkin kata tak okey kan. Saya rasa pendapat saya rasa macam sesuai lah untuk sukan kan. Saya mengucapkan dengan satu kata semangat, semoga semuanya bersemangat untuk mendapat emas. Dapatkan emas, so bagi nama Selangor ni naik. So semoga sukses semua, semoga dipermudahkan urusan tuan-tuan puan-puan, dan semoga terus kekal bersemangat.